Okey, saya pilih untuk resensi buku iaitu berkaitan dengan modul penghayatan hadis 40 Imam Nawawi. Okey, Nabi pesan pada kita Okey, aku tinggalkan kamu dua perkara. Jika kamu berpegang dengan dua perkara ini, kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, hadis. Okey? Kalau kita nak berjaya dunia akhirat dan sampai ke syurga, nak tak nak dua benda ni kita kena pegang. Quran dan hadis. Okey, cuma saya nak bagi tahu, di peringkat sekolah menengah, sekolah rendah, banyak kita belajar tentang Quran. Quran tu pun bacaan. Kita tak masuk peringkat penghayatan lagi. Tadabbur. Kamu baru tahu tentang surah bacaan macam mana. Apa yang Allah ceritakan tu belum tahu lagi. Okey, jadi Quran baca, lepas ni faham. Satu lagi saya nak beritahu ni tentang hadis. Okey, tolong jangan asing dengan hadis Okey, hadis saya beritahu secara umum. Hadis ini adalah segala perkataan, perbuatan, persetujuan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey? Jadi, contoh begini Allah cerita dalam Quran tentang solat. Dia minta kita solat. Tapi Quran dia tak cerita solat macam mana. Tetapi Allah bagi tahu, kalau nak tahu perincian tentang solat berada dalam hadis. Jadi Nabi lah yang tunjuk kepada kita rukuk macam mana, sujud macam mana dan sebagainya. Sebab tu Quran, hadis sebagai pelengkap. Saya harap kamu semua cuba usahakan untuk biarlah ada sedikit tentang ilmu berkaitan dengan hadis. Jadi buku ni ada seorang hamba Allah ni, Imam Nawawi. Hadis memang banyak. Imam Nawawi ni kumpul sikit hadis yang betul-betul sahih daripada Nabi, berkaitan dengan akidah sedikit, berkaitan dengan fiqh sedikit, sirah sikit, dan dikumpulkan dalam ini. Okey, semua sekali saya nak maklumkan hadis berhati-hati, sebab ada hadis yang diterima dan ada juga hadis yang ditolak. Jadi saya harap kamu betul-betul ambil hadis yang diterima. Contohnya 40 ni, ada 40 ni memang diterima. Satu lagi Sahih Bukhari itu diterima. Sebab ada yang dia reka cerita, dia kata daripada Nabi tetapi bukannya Nabi buat. Dia panggil hadis mardud. Okey, untuk mudah begini je sekolah rendah. Jika kamu rasa pelik berkaitan dengan hadis, terus bagi tahu cikgu betul tak hadis ni pada Nabi. Maknanya cikgu akan tengok, cikgu akan cerita kepada kami. Di kedai berkaitan dengan hadis 40 memang banyak. Ambil terjemahan bahasa Melayu dan cuba tengok apa cerita di dalam itu. Semuanya berkaitan dengan pesanan Nabi kepada kita. Okey? Bila nama hadis 40, dia ada 40 hadis dalam ini. Okey, muka surat 135. Dan kalau saya sebut satu-satu memang banyaklah. Cuma saya nak sentuh satu je. Okey, ada orang miskin datang jumpa Nabi. Pergi kat Nabi Lepas tu tanya, wahai Rasulullah, kata untunglah jadi orang kaya. Rasulullah tanya, kenapa untung? Okey, Rasulullah bagi tahu, ni, orang miskin tu bagi tahu. Orang kaya ni bila dia sedekah duit, dia boleh buat. Siapa yang tak boleh buat? Bila dia sedekah tentang makanan, dia boleh buat. Okey. Okey gini. Berkaitan dengan hadis ni, orang kaya disedekah duit. Tapi aku miskin, aku tak boleh sedekah sebab aku tak ada duit. Orang kaya sedekah makanan. Dia dapat pahala sebab sedekah makanan. Tapi aku tak boleh sebab aku tak ada duit. Jadi untunglah jadi orang kaya sebab dia boleh buat banyak kebaikan berbanding kami yang miskin ini. Betul juga kan? Orang kaya dia banyak duit, dia boleh buat apa saja, sumbang banyak pahala. Orang miskin kesianlah. Tapi Rasulullah senyum. Rasulullah bagi tahu, okey, untuk yang tidak ada kemampuan untuk urusan dapat pahala melalui harta, Rasulullah dia pujuk. Rasulullah bagi tahu, jangan risau. Okey, ada satu amalan yang mana orang kaya boleh buat, orang miskin boleh buat. Okey, ditanya apa dia?
Okey, Rasulullah bagi tahu setiap kali kamu sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, okey, dikira satu pahala. Jadi orang miskin tu bila dapat jawapan daripada Rasulullah memang sangat gembira dan dia balik cerita kat kawan dia. Dia kata tak apa, kita tak ada duit tak apa. Orang kaya dia boleh menyumbang harta dan dapat pahala. Kita tak ada duit pun kita sebut benda tu, Allah bagi pahala seolah-olah kita menyumbang juga. Jadi hadis 25 ni dia nak cerita tentang okey, berlumba-lumba dalam buat kebaikan. Fastabiqul khairat. Maknanya kebaikan ni banyak cara, tak dapat menyumbang bahagian lain, kita menyumbang bahagian lain. Okey? Dan saya harap cuba dapatkan buku ni dan tengoklah intipati dalam ni. Semua sekali yang pernah saya sebutkan sebelum ni, okey, banyak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cuba usahakan untuk tambah satu lagi ilmu berkaitan dengan hadis. Senyum itu adalah sedekah. Itu adalah hadis juga. Sesiapa yang menempuh satu jalan untuk menempuh ilmu, Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga. Itu pun pesanan daripada Rasulullah daripada hadis. Kemudian, kalau kamu nak dunia, hendaklah berilmu. Kalau kamu nak akhirat, hendaklah berilmu. Kalau kamu nak kedua-duanya, hendaklah dengan berilmu. Itu pun daripada Rasulullah. Sebenarnya banyak pesanan Rasulullah kepada kita dipermudahkan. Dan sebenarnya sebab tu jangan asing dengan hadis. Ini adalah sumber utama umat Islam, Quran dan juga hadis. Berpegang, insya-Allah kita tidak akan sesat buat selama-lamanya. Sudahi dengan lafaz mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.